Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang dikasihi dan dilindungi. Semoga dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezekinya. Amin amin rabbal alamin. Hari ni saya nak kongsikan lagi lah cara-cara nak mengatasi UPBK menggunakan semut hitam. Mana saya tahu? Semua saya belajar daripada itulah buku yang saya buat kongsi sebelum ni kan, yang panduan teknologi penanaman koko. Semua ada dalam tu. Yang ini memang confirm saya tak gunakan racun serangga, tak kena apa. Saya menggunakan sarang semut hitam. Semut hitam. Macam ni. Buat plastik ni kan. Ni. Masukkan di daun dalam ni. Lepas tu cocok-cocok. Jangan bagi kalau air hujan masuk nanti kan dia tumbuh kan. Dalam 2-3-4 hari ke seminggu dah akan masuk. Dia memang semut hitam ni dia jenis dia akan duduk kat buah koko macam ni. Dia akan duduk kat sini kan. Macam mana UPBK nak bertelur? Kena kacau lah. Masuk kawasan orang tu. Lu siapa masuk kawasan gua? Memang kena sound lah UPBK tu kan. Tak adalah dia. Jadi UPBK nak bertelur, nak pergi situ. Mungkin kemungkinan semua ni akan angkat lah. Buat makanan dia apa semua kan. Telur UPBK kan halus. Kadang-kadang dia tak duduk dalam plastik ni kawan. Dia duduk kat buah. Macam ni lah. Tengok. Biarkan lah. Yang putih-putih tu bukannya serangga UPBK apa ya. Yang putih-putih tu adalah anak telur semut tu. Telur semut ni lah. Semut ni punya apa nama dia tu. Semut ni punya lava lah. Tu tak ada apa, tak ada masalah. Tengok ni. Kadang-kadang duduk kat sini kan. Sambil berlubang. Tapi tak apa biar. Kadang-kadang tupai pun tak datang tu. Ni boleh tahan juga menggigit semut ni. Saya kalau semut hitam ni, biar semut hitam daripada kerengga. Kerengga. Kita nak pegang pun tak boleh kawan. Tengok. Dia semut hitam dia memang akan duduk berlapis-lapis bawah ni. Ni semut hitam ni. Macam mana? Kalau dah semut hitam duduk sini, macam mana UPBK nak bertelur? Ni bukan telur UPBK tu. Itu telur semut tu ya. Macam mana? Tapi syarat jangan pakai racun serangga. Itu saja. Tapi memang alhamdulillah cantik lah. Kat kebun saya ni ada setengah tempat tu saya memang buat untuk untuk semut hitam. Ada setengah tempat tu saya buat sembuh racun serangga. Saya praktik lah apa yang dalam buku tu ajar kan. Ni pun salah satu untuk membasmi, untuk mengatasi UPBK cara alami lah. Kita mempergunakan semut ni. Dia dah tumpang tempat kita kan. So pandai-pandai lah kau buat kerja. Nak boleh free ke? Tak ada. Dia memang dah semula jadi macam itu kawan. Kebetulan kebun ayah saya ni ke kelapa kan. Lagilah senang nak dapat semut tu bawah-bawah kan. Ni semua saya tak sembur racun ni kan. Semua daripada itulah. Daripada semut hitam tu kan. Ni semua tengok. Tu sarang dia lagi. Tengok. Sebelum ni saya ada buat videonya. Ni saya kongsikan lagi lah. Semut hitam selalu kalau kat pokok dia memang duduk kat pokok. Dia selalu duduk. Kalau daun-daun bertimpak macam ni, gelap macam ni kan. Memang mesti ada. Ni pun sama saya gunakan semut hitam juga ni. Tengok buah dia. Kat belakang ni banyak buah. Buah besar-besar ni. Ini NCB juga ni kawan. Tapi tak tahu NCB dia umur berapa ni. NCB pun dia sampai 5 kan. Ni umur berutu ni. Kenapa dia boleh licin macam tu? Ni ada kita punya kawan ni ada. Kita lebih kurang dia macam security guard jugalah kot. Jaga pokok ni. Security guard apa benda Dah dia memang duduk kat situ kan. So kita pergunakan dia. Tak adalah, itu dia alami. Bukan kita nak mempergunakan dia ke apa ke. Ni alami. Memang kebetulan semua tu duduk sini. Dan kebetulan semua itu telur-telur UPBK tu jadi makanan dia kan. Mesti dah diangkat kan. Semut ni menggigit juga kan. Ni semua tak ada sembur racun. Tak ada sembur racun. Ni tak ada sembur racun kan. Pakai semut je. Ni kan. Banyak kan. Situ pun saya letak. Situ. Dia senang je kan buat. Tu yang warna hitam tu. Tu semut. Ni pun sama. Pakai semut juga. Balut-balut jugalah. Nanti kat dalam ni pun dia sarangan. Tu semut hitam. Semua semut hitam kan. Dia pun semut hitam. Semua semut hitam ni. Semua semut hitam ni. Tu kan. Cantik. Ada kesan UPBK tak ada. Lagi satu, nyamuk serangga yang sedut air tu pun tak akan serang ni. Cuma dia nak serang. Kalau ada semut tu berlega-lega macam ni kan. Tapi syaratnya jangan gunakan racun serangga. Racun serangga bukan kata UPBK mati. Semut ni sekali mati. Terus. Racun serangga kan. Syaratnya tu je lah. Saya belajar daripada buku yang hijau tu lah. Buku apa? Panduan Teknologi Penanaman Koko tu kan.
Semua tu ada dalam kokot. Dalam tu semua ada. Macam mana mengatasi PBK, cara alami. Ini kira salah satu cara alami lah. Ataupun menggunakan racun, serangga. Dan macam-macam lagi lah. Okeylah sahabat, sampai situ je lah. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Di tahun baru ini, semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.